pengurus pusat dakwah bagi orang kafir sebelah utara. Alhamdulillah, kali ini saya melawat kali yang kedua ke IQ ni. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dapat jumpa dengan kawan-kawan saya yang ikuti program dakwah di Chiang Rai sana, dan yang lagi tak ikuti boleh kita ikuti. Karena sekarang ni ada banyak kemudahan. Bagi orang ada masa sikit, saya boleh guna flight daripada KL Chiang Mai boleh, Hat Yai Chiang Mai boleh. Dan kalau sana sampai di sana boleh saya uruskan. Orang ada masa 3 hari, 4 hari. Dan yang bagi mereka yang ada masa panjang boleh yang melalui jalan darat, melalui kereta 10 hari, 15 hari untuk dakwah suku-suku orang bukit dan orang darat di sana. Alhamdulillah, selama ni saya ada hijrah ke sana lebih kurang 13 tahun dah. Daripada pertama kali saya duduk di Chiang Rai, kemudian sekarang ni pindah duduk di Payau, iaitu satu Provinsi, iaitu satu daerah yang sedikit sangatlah orang Islam yang ada di sana. Kalau kita nak bilang peratus, kalau 99.99 itu orang kafir, yang lebih sikit saja orang Islam. Dan setakat ini kerja kita yang penting di sana ialah menyampaikan Islam kepada seluruh orang yang ada di sana. Tapi yang kita khususnya kepada masyarakat orang bukit dulu. Bukan kita nak tinggal suku lain, tapi yang sekarang ini kita tuju suku bukit dulu. Kemudian dalam tahap yang kedua kita nak menyeluruh kepada suku-suku yang bukan orang muhajirin. Suku bukit tu bukan asal daripada orang belah Thailand dah. Ya hijrah daripada China mai Burma sampai di Thailand, dia tak hijrah dah. Kenapa? Kediamannya lebih baik daripada hidup Burma, daripada China. Maka suku-suku di sana ada banyak suku. Kalau kita buka website melalui internet akan jumpa Akar, salah satu pada suku orang bukit, orang Mong, dan suku Yao, suku Cina pun jadi dibilang orang bukit juga. Cina yang ada atas bukit tu panggil suku Cina Cinho. Dan suku Kariang. Suku Kariang tu ada tekak panjang tu, panggil Kariang tu. Ada besi di tekak tu, panggil Kariang tekak panjang. Bagi long neck tu, tekak panjang. Kita boleh tengok orang tekak panjang di sana. Sini memang tak boleh tengok. Kalau boleh tengok melalui internet saja. Dan ada suku Thayai panggil. Thayai. Mereka ini beragama Buddha, dan orang yang panggil orang bukit tu kebanyakan agama tradisional, iaitu sembah hantu tok nenek moyang. Sembah hantu macam orang laut. Orang Melayu yang sembah hantu orang laut. Dan agama yang kedua yang mereka anuti ialah agama Kristian. Banyak kalau kita atas bukit akan jumpa kayu palang, banyak gereja-gereja Kristian. Dan agama yang baru yang mereka anuti ialah agama Islam, kerana kita baru bagi dakwah mereka. Kristian dah mendahului kita. Maka dengan itu saya menyerukanlah saudara-saudara kita di sini, kita ambil bahagia. Kenapa? Kerana kita duduk sini aman damai, mudah kerja, mudah rezeki. Tapi kita kurbanlah masa kita sikit, harta kita sikit untuk mengajak manusia-manusia yang ada lagi yang belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini tugas kita juga. Karena banyak lagi penduduk-penduduk kosnya di Thailand ni 90%
orang bukan Islam, 10% Islam. Kalau gitu 10% itu kita kena pergi dakwah kurang-kurang seorang kita ni 9 orang kafir, baru nak habis orang setengah negeri. Baru kita tahu tujuan kita nak dakwah apa. Kerana tujuan kita nak dakwah kerana nak dia tahu kata kalau dia tak terima Islam, dia tak berjaya. Akibat akhirnya masuk neraka. Itu tujuan kita. Kerana terima tak terima dakwah tu hadiah lah, tapi hal kita kena menyampaikan risalah la ilaha illallah. Dia tahu kata kalau dia tak terima Islam, tak berjaya dia, tak boleh masuk syurga. Dan pahaman orang sebelah Thailand, dia kata tiap agama mengajak orang jadi baik. Apabila mengajak jadi baik, boleh masuk syurga belaka lah. Itu peluang kita nak dakwah kepada mereka, iaitu kita nak ajak Islam pun boleh. Kenapa? Islam ajak orang jadi baik, Kristian pun ajak orang jadi baik, Buddha pun ajak orang jadi baik. Apabila jadi baik, boleh masuk syurga lah ikut pahaman mereka. Tapi kita nak bagi pahaman yang baru, iaitu agama lain tak dapat syurga, agama lain agama palsu. Ni kerja-kerja pendakwah kita di sana. Tapi tenaga kita tak banyak. Maka tenaga tak banyak, kita kerja sekadar kita ada tenaga. Dan di sana agak bebas sikit. Kalau kita pergi ke sekolah-sekolah kerajaan, kalau kita minta di cikgu, di guru besar dia bagi, kita boleh ceramah di depan baris selalu tentang Islam. Kalau kita masuk kampung sebelah sana, kita minta izin di Tok Pengulu dia. Tok Pengulu dalam kampung isytihar kata pendakwah Islam mari. Boleh siapa nak dengar cerita Islam, Tok Pengulu dia pun akan iklan melalui mikrofon. Dan malam ini kita nak tinggal di situ pun dia izin lagi, dan dia bagi kunci bilik, iaitu dewan-dewan, kita boleh duduk di situ dan kita boleh bertemu ramah, boleh cakap. Ada setengah apabila melalui kita duduk usaha macam tu, Allah Ta'ala bagi hidayah. Kalau tak dapat hidayah pun kita dapat dah menyampai risalah Allah kepada mereka. Kata Islam sudah sampai kepada tempat mereka. Dan saya jemput semua di sini, insya-Allah mulai ke sana. Dan program boleh atur. Orang ada masa sikit macam saya rayak lah, melalui fly pun boleh, kerana dekat di sini. Lagi Hak Nyai pun dekat. Hak Nyai Chiang Mai ada terus selalu sekarang lah ni. Dan program sehari 2 hari boleh kita kena tengok. Kalau musim-musim sejuk, iaitu waktu pelancong-pelancong ramai. Orang suka nak berjalan di sana. Udara pun dingin, sejuk, sedap duduk macam orang biasa pergi Kamarahin Land. Maka bolehlah. Dan saya sekarang duduk bertugas di pusat di Payau. Dan lepas pada tu kita ada didik pelajar muallaf di sana. Sekarang di pusat yang saya didik ada 50 orang pelajar muallaf, dan yang jadi guru bersama dengan saya iaitu seorang guru berasal daripada anak muallaf juga. Dia tamat belajar di Universiti Islam Jalah. Sekarang dia balik bertugas di kampung dia sendiri dan kepada bangsa dia sendiri, bangsa Bukit. Dan pada target kita 10 tahun lagi kita nak keluar boleh sekurang 40 orang guru yang orang muallaf lagi. Bukan kami generasi ini akan ambil tugas lain pula. Tugas mendidik orang muallaf, kita nak bagi pelajar-pelajar yang kita nak didik. 10 tahun lagi kita target lebih kurang boleh 40 orang, kerana kita nak sebar lagi tempat-tempat yang lain banyak lagi. Kerana di suku-suku Bukit ada lebih kurang 2 juta manusia dalam berlainan kabilah. Maka 2 juta manusia ni kita kena pakai guru banyak juga. Tapi kita demi tahap. Dulu daripada kosong, kemudian dapat masuk Islam, bina masjid dan dapat jalan dakwah. Sebelum 20 tahun dulu belum ada kerja ini, hanya ada Islam melalui orang hijrah daripada Pakistan, ada hijrah, ada berniaga di sana, dan dia boleh kaya, tapi dia tak ambil hal untuk nak dakwah orang bukan Islam. Cuma dia berkahwin tukar agama keluarga dia saja.
dan daripada keturunan Cina Yunan yang ada, kita akan jumpa lah. Dan di sana kalau kita pergi kedai Cina, halal lah makanan. Tapi kena fokus lah Cina Islam. Ada kedai Cina halal makan, dan ada istimewa sana jenis Cina. Dan kita pergi di Chiang Rai, Chiang Mai akan berjumpa berbagai-bagai bangsa yang terima Islam daripada suku Bukit dan orang yang hijrah. Dan ada pencampuran, banyak kali campur darah. Jadi hingga kita tak tahu bangsa apa dia. Campur mak dia pun barak, bapak dia pun barak, anak barak lagi. Maka jadi campur lagi banyak, kerana banyak suku sana. Dan cara hidup berlainan, cakap panjang melainan. Cuma bahasa yang kita, untuk nak menyatu guna bahasa Siam sana. Boleh buka soalan sekejap? Ada pun soal boleh tentang hijrah belah utara Thai lah. Kalau tak ada, maka setakat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ana nak cakap sikit ni pasal Ustaz Hasan dah cakap tadi. Daripada bawa balik daripada Kelantan, semalam ada forum di Kelantan bicara selebriti. Kita tak selebriti pun pira. Wardina, Syam Kamikaze dan Ustaz Rizal. Lewat sikit pagi tadi pergi ziarah Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh, saya uzur dan kemudian ziarah Ustaz Yahya Osman. Lama duk cakap dalam telefon, dia pun dekat uzur. Sampai pertama nak ucapkan semua selamat kita menyambut Ramadan lah. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang kita baca dulu, bila masuk Ramadan ni, yunadi munadin, maka akan menyuruhlah penyuruh, ya baghiyal khair iqbil wa ya baghiyal syarr iqsir. Wahai orang yang nak cari kebaikan, menghadaplah Ramadan ni, main hadaplah. Mana orang yang dok buat jahat, berhenti lah. Mudah-mudahan kita sambut Ramadan ini dengan kita semua memberikan tumpuan. Allah Ta'ala rahmat, kesian kat kita. Dia tahu kita semayang, setiap hari kita semayang lah. Semayang ni rukun besar. Tapi kadang-kadang bila tak hari itu, dia ada juga rasa orang panggil malal. Bukan kita tak suka semayang tu, tapi kita rasa macam jenuh sangat tu. Allah Ta'ala perbagaikan ibadat. Dia bagi kita puasa. Bila nak main puasa setahun sekali ni, kita jadi seronok, bersiap. Tapi harap seronok iman lah. Hari ni pun saya di Kota Baru jam, orang beli makan lah, macam nak raya lah. Padahal nak puasa kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kita balik Al-Quran kita yang kita nak baca, tahajud kita dan semuanya kita akan perkuatkan sepanjang bulan Ramadan ini. Peluang Allah Ta'ala membanyakkan, Allah Ta'ala membanyakkan pahala kita mudah-mudahan. Tak ada orang keluar pada Ramadan ni melainkan Allah Ta'ala tunaikan hajat dia, insyaAllah. Kalau dia tak hari ni minta ke Tuhan, Tuhan bagi, insyaAllah Tuhan bagi kepada dia. Kedua, tentang ustaz kita ni, ana sendiri dengan sahabat-sahabat pernah pergi Syekh Taliban, Syekh Wahab, Syekh Jasni, kami pernah pergi. Ramai lagi lah yang pergi sampai demam-demam pun dah. Memang hebatlah dakwah mereka ni. Kerana ana kadang-kadang tengok jamaah tabligh, ana tertarik juga pasal ana tengok depa ikhlas. Depa pergi tu bukan pergi ceramah duk ada orang bagi sampul ke apa. Lillahi ta'ala. Ni dia ustaz kita ni ana jumpa di sana dulu sama dengan sahabat-sahabat. Depa duduk atas bukit
dan sanggup korban duduk di situ. Ada motosikal, tuan ingat. Pagi dia angkut budak-budak tu pergi ke sekolah kerajaan. Lepas tu dia ambil buat balik. Malam duduk dengan dia. Sehingga berapa lama, belas tahun, akhirnya budak-budak tu sendiri dapat jadi pendakwah lah. Satu usaha yang sungguh-sungguh. Kalau tak ikhlas, siapa pun tak mau. Ada yang mati pun, ditembak. Dan macam-macam. Tapi mereka duduk. Bukan ada, tak ada glamour pun cara duduk dakwah atas bukit tu. Tapi mereka dakwah. Dan kita, sahabat-sahabat kita di sini, siapa yang nak pergi rasa nikmat pergi berdakwah dengan duit sendiri, naik tambang sendiri, kereta sendiri, pergi duduk sana 2-3 hari, tengok. Kita tak boleh cakap Siam, kita cakap Melayu lah. Mereka tolong terjemah nanti. Tidur di rumah, bawah tu ada kandang khinzir. Khinzir tu ringan sikit lah, kandang babi. Kan? Pergi jumpa dengan apa? Tok Cha dia, pergi jumpa dengan Tok Batin dia, kita panggil Tok Batin lah. Tengok babi keliling, tidur malam dah tu. Dan kita panggil dia orang, depa mari. Kena jamu dia dulu, dia mau kan. Dia datang bagi roti ke ikan. Hari tu kami pergi jamu ikan, ingat. Ramai yang datang. Kita semayang, lepas tu dia pun masuk Islam. Dah lah. Dalam mari 2-30 orang, 2-3 orang masuk Islam pun besar dah. La ayyahdi Allahu bika rajulan wahid khairul laka mimma tala'a alaihi syams wa ma gharabat. Kalau kerana satu orang Tuhan bagi petunjuk kat kamu, lebih baik pada satu tempat yang tenggelam dan timbulnya matahari. Dan mereka telah buat usaha ni. Kita ni tolonglah. Mudah-mudahan tak boleh tolong dengan tenaga kita, kita tolong dengan wang ringgit kita. Duit ni kita bagi kat mana pun bukan habis pun, Allah Ta'ala bagi balik rezeki tu. Asy-syaitanu ya'idul munfaq. Syaitan menjanjikan kefakiran. Bila kita nak bagi tu kita rasa sayang lah. Habis duit ni. Tak habis pun, tak ada orang infak sampai mati pun. Ada insya-Allah, Tuhan bagi duit lain insya-Allah. Bagi dulu. Kerana bukan selalu kebaikan tu mai. Ni peluang kita bagi kat dia, mudah-mudahan start kita buat balik dan gunakan sebagai satu dakwah dia di sana. Dulu kita IQ ni ada bagi motosikal, kita bagi. Kita ada buat masjid ni. Masjid kayu kan. Kita buat satu. Saya ingat. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan terus bantu mereka dengan dakwah mereka. Dan ketiganya nak jemput semua supaya kita buka puasa di sini lah. Tuan-tuan tak payah sibuk-sibuk diri bulan puasa nak masak, bawa family main buka puasa. Kita ada peruntukan yang cukup insya-Allah untuk jamu lah. Jadi tak usah duk fikir hari ni nak masak apa, fikir nak makan sok lah. Jadi mai sini buka puasa sama kita, bawalah semua anak-anak apa semua, dan insya-Allah kita salat bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.